Okey, kali ini saya nak kongsikan berkaitan dengan kursus team building ataupun ada yang memanggilnya kursus pengukuhan pasukan ataupun kursus pengukuhan pasukan kerja. Apa itu kursus team building? Mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang baru tahu. It's okay. Uh, Secara umum dia, kursus team building ini objektif utama dia adalah untuk memantapkan lagi pasukan kerja yang ada di sesebuah organisasi. Bukannya pasukan kerja itu dah tak mantap ataupun lemah, tidak. Dia dah okey, tapi bila dia menyertai kursus team building, dia akan lebih dimantapkan, lebih padu lagi. Dan dalam konteks dalam konteks pengisian kursus team building, kebiasaannya kurang lebih 80 ke 90% adalah melibatkan aktiviti. Menarik. Melibatkan aktiviti. Dan aktiviti itu sama ada aktiviti yang kita lakukan di luar ataupun di dalam kelas. Contoh dia seperti video ini. Apa yang menarik tim kami tawarkan apabila membuat kursus team building adalah aktiviti yang dijalankan. Kebiasaannya kami buat di Taman Negara ataupun di Gopeng Perak. Contoh di Taman Negara kita ada aktiviti kita naik boat lah, boat ride ataupun kita panggil rapid shooting. Kita naik boat dengan keadaan boat tu dia ke kiri ke kanan, begitu begini dengan air dia. Kemudian kita menikmati pemandangan di sekitar Taman Negara, di Sungai Tembeling. Dan kita ada juga CSR di kampung orang asli, di komuniti orang asli, kita melawat komuniti orang asli dan seumpamanya. Manakala di Gopeng, di Gopeng pun menarik juga. Kita ada menyelusuri Gua Tempurung. Kita akan lihat keindahan di dalam Gua Tempurung. Kita berjalan, itu kita turun ke bawah, ada kawasan berair. Itu sangat-sangat mencabar dan satu memori yang tak dapat dilupakan. Selain daripada itu, kita ada juga ATV, water rafting. Dan faktor kedua, apa yang best yang kami tawarkan, tim kami tawarkan dalam program ataupun kursus team building adalah kita boleh customize ataupun kita boleh tambahan mereka bentuk khusus mengikut kehendak klien. Contoh yang pengalaman yang lepas, ada klien kami yang mahukan team building, kemudian nak masukkan elemen pengurusan stres. Yes. Kita boleh customize ikut kehendak klien ataupun kehendak pelanggan. Maksudnya dalam pengisian tersebut, kita ada aktiviti luar, kemudian kita ada aktiviti dalaman, indoor, kita ada juga two-way communication dan kita akan injectkan ataupun kita masukkan elemen yang berkaitan dengan pengurusan stres. Jelas tak? Kalau tak jelas, boleh je komen di ruangan komen yang diberikan. Terima kasih.